Hi guys, Assalamualaikum. So welcome back to Selamanya Kopi channel. Kembali lagi kita dalam episod yang kedua. Last episode kita cakap tentang hot beverage ataupun air kopi panas. Dalam episod kali ini kita nak ceritakan serba sedikit atau kongsikan menu-menu sekali dengan resepi minuman kopi yang sejuk ataupun yang bercampur dengan ais. Kita nak start dengan yang pertama, iaitu yang paling simple, ais americano ataupun ais black coffee. Setengah kafe dia samakan je, standard kan je. Kalau orang order ais black, dia bagi juga ais americano. Kalau orang order ais americano, dia bagi je sama ais americano. So tak ada perbezaan. Pada pendapat aku, kalau kita nak bezakan dia pula pun boleh, tak menjadi masalah. So sama je macam kita buat americano, air tu penuh cawan sampai penuh. Kalau untuk ice black, maybe apa yang kita boleh buat ialah kita follow juga sama macam kita buat hot black coffee, iaitu air dia pun kita kurangkan. Or even better, what you guys can do ialah korang serve satu saiz cawan yang lebih besar. Like macam yang aku tengah pegang ni ialah 340 ml. Maybe sesuai untuk americano, ice americano. Kalau untuk ice black coffee pula, maybe you guys can use ataupun boleh pakai cawan yang lebih kecil sedikit, maybe less than 340 ml untuk memudahkan korang punya SOP, cara-cara korang serve. Okay, so aku nak tunjukkan dekat korang cara kita nak buat kedua-dua jenis air tu, iaitu ice americano dan juga ice black coffee. Let's go. So untuk cold, maybe what you guys can do, selalunya diorang akan buat ratio yang lebih sedikit. Kalau macam 18 gram, diorang akan buat up to 40 gram of espresso. Dia just lebihkan 4 gram berbanding yang panas. So macam biasa, 18 gram kopi. Dan tadi aku cakap, kita akan dapatkan 40 gram espresso. Sementara tu, kita boleh isi ais dekat kita punya cawan. So kita dapat plus minus 41 gram lebih sikit dalam masa 22 second. So kalau korang nak haluskan sikit pun boleh. Kita dapat kita punya espresso shot. Kita tuang dulu. And then kita boleh terus tuangkan air filter, penuhkan je cawan. So as you guys can see, dia samalah macam kita buat americano. Kita masukkan espresso dulu, lepas tu kita boleh masukkan kita punya air kosong. Ada setengah kafe yang diorang buat special ialah diorang punya ice cube, diorang bekukan espresso shot ataupun diorang buat macam cold brew ke. So there's actually a lot of ways untuk kita buat ice black coffee ni ataupun ice americano. Okay, kita boleh buat lagi satu ice black coffee just untuk tunjukkan dekat korang semua perbezaan antara ice americano dan juga ice black coffee. So kalau korang perasan macam tadi, aku letak ais dulu, lepas tu baru aku tuang espresso shot dekat atas dia untuk ais americano tadi. Kalau anda tengok, dia punya ais pun cair dengan lebih cepat. So mungkin apa yang kita boleh improve ialah kita masukkan dulu espresso shot, baru kita letak ais dan baru kita tuang dia punya air untuk mengelakkan dia punya ais dia cair dengan lebih cepat. Still sama ratio dia, kita pakai 18, keluar dia 40 gram. Okay, ataupun mungkin kalau korang nak try untuk ice coffee, korang boleh buat korang punya grind size tu slightly finer compared to korang buat hot beverage coffee. Memang banyak cara-cara yang kita boleh buat lah, up to kita punya serving style sebenarnya. So ni dia punya espresso shot, kita akan tuangkan dulu, lepas tu baru kita masukkan ais. Sorry guys, aku dah tersilap, patutnya masukkan air kosong dia dulu. Tapi tak apa, kita teruskan je, cumanya kita tuang air ni kurang je. Kita dapatlah kita punya ice black coffee. So kalau kita tengok daripada segi warna dan dia punya tu dilution dia, yang ni memang nampak lebih pekat sikit lah berbanding yang ice americano tadi. So itulah kalau korang nak bezakan antara ice americano dengan ice black coffee, okay, maybe korang boleh try, and then kalau korang dah try, korang boleh tinggalkan lah dekat ruangan komen which one yang korang rasa lagi okay dan lagi sesuai untuk korang punya cafe. Alright, so that's it. Itulah ice americano dan juga ice black coffee. Untuk kali ni aku nak tunjukkan dekat korang macam mana kita buat ice latte. Jadi sebenarnya kalau untuk cold coffee, actually dia very simple. Dia terbagi kepada dua je. Maknanya
ice white ataupun ice black, which is satu yang tak campur susu, satu yang dicampur dengan susu. So tak kira lah macam korang ada ice flat white ke, ice latte ke, ice cappuccino ke, basically sama lah. Melainkan kalau untuk ice cappuccino, dia orang kocakkan susu tu, which is dia jadi Freddo cappuccino. Tu yang kalau secara term yang betul kita boleh panggil ice cappuccino, sebenarnya Freddo cappuccino. Iaitu dia punya susu tu, susu yang sejuk tu kita kocakkan dia bagi ada texture. Dia bukan macam yang ada setengah kafe ataupun ada setengah orang dia buat, dia steamkan susu tu. So dia just ambil steam tu, dia letak di bahagian atas. Lepas tu dia letaklah cocoa powder, jadilah macam ice cappuccino. Tapi sebenarnya kat situ dia tak ada continuation ataupun dia actually tak ada texture yang mix together, sebab dia punya foam tu kat atas je macam tu dan susu dia kat bawah, dia tak bercampur. So dia punya rasa dia pun tak begitu menyeluruh lah. Tapi untuk kali ni aku nak tunjukkan cara kita buat ice latte ataupun kita boleh panggil dia ice flat white. So sama juga, dia punya resipi dia 18 gram kepada 40 gram. So kita boleh tuang dulu kita punya ais. Lepas tu kita boleh tuang kita punya susu. Alright, that's nice. 40 gram within 28 saat. Susu ni kali ni aku tak timbang, tapi usually aku akan dekat paras ni lah. And then kita dah ada espresso kita, 18 gram masuk kepada 40 gram espresso. Dan kita just tuang dia. Okay, so usually untuk dia punya layering, kita akan masukkan ais dulu. Lepas tu baru susu and then espresso shot dia di atas susu dan juga ais tadi. So this is caranya kita buat ais cafe latte ataupun ais flat white dekat FCR Coffee. Kali ni aku nak tunjukkan dekat korang macam mana kita buat ais mocha. Kalau maybe korang nak ubah dia punya rasa ke apa ke, aku rasa boleh menggunakan cocoa powder yang berbeza. Tapi macam kalau di FCR kita memang akan gunakan pure dark cocoa powder, iaitu kosong, tak ada gula, tak ada creamer. Tak nak cakap banyak, aku just nak tunjukkan dekat korang macam mana kita buat ais mocha di FCR Coffee. Let's go. So dekat FCR sama je, kita memang akan menggunakan 18 gram coffee ground. Kalau untuk panas macam tadi aku kurangkan sikit, aku pakai 30 gram. Untuk cold kita boleh pakai 40 gram. Untuk counter kepada dia punya ice dilution tadi, kita pakai sama. So untuk panas biasa aku akan pump 1. Untuk sejuk kita boleh pakai 2 pump. Tuang kat kita punya cocoa powder. So kita mix dia, make sure tak ada clumping. Okay, 150 gram susu. And then kita tuang mixture of cocoa powder dengan espresso tadi. Okay, so that is cara-cara kita buat ais mocha di FCR Coffee. So untuk kali ni aku akan tunjukkan dekat korang sebenarnya selain daripada kita buat kopi menggunakan espresso machine, yang paling mudah sebenarnya yang kita boleh buat dekat rumah, iaitu kita boleh pakai French press. So macam mana French press ni? Apakah nama menu kopi tersebut? So nama menu kopi tu ialah kita panggil dia cold brew. Ada orang suka buat dia grind kopi tu, lepas tu dia masukkan air room temperature and then dia masuk dalam peti ais. So masuk dalam peti ais, dia tunggu dalam 12 jam, 16 jam macam tu, baru dia tapis and then dia dapatlah dia punya kopi yang dah siap macam ni. Ada satu lagi cara, iaitu dia grind kopi, masuk dalam French press, guna room temperature water, dia biar saja di dalam room temperature. Keesokan harinya ataupun selepas 12 jam atau selepas 16 jam barulah dia tapis and then baru dia masukkan end product iaitu kopi yang dah siap ditapis ke dalam peti ais. Kalau cara yang kedua tu dia mungkin ada risiko of contamination. Sebab apa? Sebab bila room temperature, bakteria apa semua macam tu dia boleh grow. Untuk grind size dia pula macam mana? So untuk grind size, dia sebenarnya kena yang kasar lah. Kalau dekat grinder IK ataupun macam korang buat korang punya V60 pun boleh juga. Atau korang nak lagi kasar pun okey. So dia sebenarnya lagi halus kita grind, dia akan extract lebih banyak flavor kopi tersebut. Aku akan grindkan sikit
espresso punya grind. So kalau korang boleh nampak, dia punya grind size memang lebih halus. Tapi kalau aku standard, aku akan menggunakan grind size yang medium coarse. Lepas tu dia punya tempoh masa pula. Selalunya aku buat dalam 12, maybe maksimum 16 jam macam tu. Paling mudah, korang boleh pakai French press. Masuk je dia punya coffee ground dalam French press ni. Lepas tu masukkan dia punya air room temperature, korang kacau sikit, make sure sebati apa semua macam tu. Lepas tu korang tekan je. Bila korang tekan, kopi tu dekat bawah, so dia memang dah jadi cold brew, dia dah rendam dah kopi tu. Besoknya korang tinggal tuang je and then tapis siap-siap. Macam ni kita ada 1 minute coffee base, bukan espresso base, coffee base. So kalau yang ni pun dia sebenarnya ringan. Dia lebih ke arah rasa cold brew saja. Ni mungkin kalau korang nak buat dengan susu ke apa ke, kena pakai lebih banyak sikit lah, 30 ml ke 40 ml ke, right? So itulah serba sedikit tentang cold brew. So kita dah tahu milk based coffee, sejuk, ais latte, ais flat white apa semua. Untuk kali ni aku nak tunjukkan Aerocano. So Aerocano ni pun aku rasa tengah viral, tapi now pun dah slow down sikit. But definitely Aerocano ni one of the option yang kita boleh cuba buat kalau kita tak ada sistem nitro cold brew. Macam mana nak buat? Jom aku tunjukkan dekat korang. Okay, sama, kita still pakai 18 gram kopi, 18 gram kepada 40 gram espresso. So kalau Aerocano biasanya diorang akan buat memang tak ada gula. Tapi kalau tak ada gula might not be enjoyable sangat. Cause texture dia memang rasa dia ada texture, ada foam dia tu sikit because kita steamkan dia. Tapi dia punya rasa tu kurang manis tu maybe tak semua orang suka lah sebenarnya. Kita bolehlah tambah sikit je gula, brown sugar pun boleh juga. So kita buat 18 gram kepada 40 gram espresso. Aku sebelum ni dah pernah try dah buat Aerocano ni. Tapi untuk kali ni aku adjust sikit dia punya resepi. Kita letak je satu sudu gula dan kacau je dulu. Just nak bagi dia slightly manis. So kita tuang air kosong dalam kita punya pitcher yang dah isi ais. So kita tuang je espresso. Then kita steamkan dia sekejap je. Dia jangan sampai panas lah. Just nak dapatkan dia punya buih tu. So this is how kita boleh gantikan nitro cold brew kepada Aerocano. So kalau korang boleh nampak, kita ada dia punya foam kat atas. So this is the affordable way, cara yang mampu milik untuk kita buat nitro cold brew punya texture. So cumanya kita panggil dia Aerocano. Tapi macam sebelum ni aku dah pernah try Aerocano. Kalau kosong pada aku dia macam not so enjoyable. So apa yang aku buat tadi ialah aku letak gula satu sudu je untuk bagi dia manis sedikit. Dia memang foamy. So bila korang minum tu korang dapat rasa foam dia dulu. Lepas tu baru dapat rasa manis kopi tu. So that is how kita buat Aerocano di FCR Coffee. So, kita dah tahu dah minuman milk base, kita dah tahu Aerocano. Untuk kali ni special sikit, kita ada soda punya coffee ataupun kita boleh panggil dia espresso tonic. So kat sini kita ada soda maker. So soda maker ni is something yang untuk kafe-kafe diorang boleh guna dan lebih jimat sikit berbanding diorang pakai macam sparkling water. So ni lah sparkling water lah. And then dia lebih jimat sebab kita boleh buat dia punya gas ni boleh buat maybe dalam 100 cup lebih kurang. So kalau macam ni dia memang soda maker. Kita dah buat kita punya soda water, sparkling water dalam ni lah. So ni memang kosong, tak ada gula, tak ada apa. So kita boleh buat kita punya espresso tonic. Jom aku tunjukkan dekat korang cara-cara buat espresso tonic. Okay, untuk kali ni aku tak nak dia punya kopi tu terlalu banyak dan overpower sangat. Rasa kopi dengan soda tu, aku akan extract 18 gram kepada 30 gram sahaja. Kita boleh masukkan ais dulu ke dalam kita punya cawan. Dan boleh letakkan soda. So soda ni pada room temperature. Mungkin kalau nak lebih mudah, korang dah letakkan soda ni dalam
dia punya botol ni boleh simpan dalam peti ais untuk dapatkan soda yang sejuk. Okay, just satu sudu, kacau dia betul-betul, bagi dia punya gula tadi cair sebati. Okay, now kita boleh campurkan. So untuk yang aku perasan, kalau pakai gas soda Abudan ni, dia macam tak berapa intense sangat dia punya gas dia tu, fizziness dia tu. Tapi still enjoyable. Kalau macam ada brand-brand lain tu, pada aku dia punya soda tu macam kuat sangat. So this is espresso tonic. Kita dah buat espresso base menggunakan espresso machine, lepas tu dah buat coffee, cold brew menggunakan French press. So kali ni kita gunakan pula blender ataupun kita panggil dia frappe or frappe. So untuk kali ni aku nak tunjukkan simple je, kita tak perlukan coffee apa semua macam tu. Kita buat chocolate chip frappe sebenarnya. Kita masuk kita punya ais dulu. Ais pun satu scoop. Dan susu. Ini semua aku dah sukat siap-siap. Susu ni dalam 200 ml. Premix. So kalau macam korang nak buat ais blended, selalunya kita memang dah pakai yang siap dicampur dengan ada creamer sikit dan ada gula sikit. Tapi kalau macam ni, korang boleh tengok dia punya cocoa powder, dia dah ada creamer sikit, dah ada gula sikit. Kita masukkan 2 scoop. Dan 2 scoop. Lepas tu kita campur sikit dengan vanilla untuk bagi dia naik lagi dia punya creamy dia. 1 scoop saja. Kalau vanilla ni, kalau korang nak gantikan powder kepada vanilla ice cream pun boleh juga. And last but not least, chocolate chip. Kita ambil penutup kita. So kita boleh blendkan dia. Ambil 55 saat. Okay, that's it. Kita tuangkan chocolate blended yang dah siap. Banyak benda yang kita boleh tambah. Ada setengah kafe dia akan suka untuk tambah whipped cream kat atas. Tambah whipped cream, betul letaklah dia punya chocolate chip apa semua macam tu. Okay, so this is how kita buat Java chocolate chip frappe. Now kita masuk kepada dessert yang berasaskan kopi, iaitu affogato. So untuk affogato ni sebenarnya ada 2 jenis aiskrim yang kita boleh pakai, iaitu aiskrim yang biasa macam ni, right? Aiskrim yang standard macam ni, ataupun satu lagi apa yang kita boleh pakai ialah gelato. Very simple. Aku nak tunjukkan dekat korang how kita buat affogato. Kita scoop je sikit. Aiskrim ni dia belum fully keras. Okay, kita boleh tuang je terus espresso shot di atas. So buat tak banyak, aku nak buat 18 gram kopi kepada 30 gram je espresso. Sebab aku tak nak dia cairkan aiskrim tu terlalu cepat. Alright. Very simple. Mungkin kalau korang nak try, korang boleh try dengan gelato. Ataupun korang boleh try beli aiskrim yang macam dekat Jaya Grocer ke apa, yang macam mahal sikit tu kan. Kalau macam ni, maybe the sweetness tu is slightly a bit flat. Mixkan dia sikit. Just take 1 scoop of the espresso sekali dengan aiskrim. So the bitterness from the espresso tu ialah yang first yang korang akan rasa. Lepas tu bila aiskrim tu dah cair dekat korang punya lidah, baru korang dapat rasa the sweetness from the vanilla. And then kalau nak lebih ni, korang boleh mix. Ada juga setengah orang dia suka mix sikit, bagi dia cair sikit, and then minum sikit. Bismillahirrahmanirrahim. So definitely there's 2 ways untuk try the affogato. Sama ada ambil aiskrim sikit dan mix dengan espresso and makan. Ataupun korang boleh cairkan dia lebih banyak sikit, lepas tu korang boleh minum sikit. Terima kasih banyak-banyak untuk korang semua yang tonton episod kali ini. Kita dah buat daripada ice black coffee dan juga kepada yang ice latte, ice flavor apa semua, sehinggalah kepada coffee dessert iaitu affogato. Jangan lupa klik subscribe. Kalau ada apa-apa komen ataupun ada topik-topik yang korang nak kita buatkan atau bahaskan, bolehlah tinggalkan di ruangan komen. Kalau korang nak tengok yang sebelum ni, kita ada ceritakan tentang hot beverage. Korang boleh tekanlah link video yang ada di video ni sekarang. Kalau nak beli coffee bean pun boleh tengok fcrcoffee.com. Sekali lagi, thank you for watching. Selamanya kopi.